Yo, what's up guys? Welcome back to my channel YouTube again, Zgamers 2281. Okay guys, hari ni aku akan main natural disaster ataupun bencana alam. Okay, kalau korang pernah main game ni, korang akan tahu yang korang kena bertahan hidup daripada bencana-bencana alam lah kan. Kalau korang pernah main game ni lah. Kalau korang tak pernah main, aku akan tunjuk kat korang cara nak main game ni. Okay. Tapi guys, sebelum masuk ke dalam videonya, kata kalau korang like dan subscribe video ni supaya aku makin bersemangat untuk buat video. So, like. Okay, first kita kena duduk diam kat sini dulu. Untuk orang pro, dia kena tahu apa natural disaster dia. Kalau dia tak tahu dulu, takut benda tu jadi dekat atas. Kalau kita pergi atas, benda tu jadi kat atas. Takutnya lah. Tapi kalau kita duduk bawah, kita tak sempat naik atas. Lepas tu ada bencana dari bawah. Susah juga tu. So, kita duduk bawah, dekat-dekat dengan kat atas. Kita tengok dulu apakah natural disaster dia. Ui, tornado. Weh, alamak. Guys, tornado tu. Alamak. Okay. Bencana alam kita kali ni adalah tornado. Okay. Boleh ni. Alah, tornado dia ni lembab je. Let. Tornado dia pergi sini je. Oh, tak. Tu apa tu guys? Ada bentuk Nike tu. Alamak. Nice. Korang tengok. Okay. Nice. Senang je. Kalau korang tak tahu cara main game ni. Aku rasa korang ni bukan player Roblox aku rasa. Sebab apa? Ini antara game tertua. Menurut aku lah. Kalau salah, bagi tahulah. Sekolah. Okay. Natural disaster apakah pula ni kan? Okay. No. Okay, tu dia. Banjir ni Banjir salji. Weh. Tak nak mati weh. Sakitnya. Tak apa. Kita selamat. Korang relax je. Kita selamat. Ush. Walau weh. Naik atas ke? Ush. Oi. Besar tu. Gila guys, besar tu. Okay, relax. Nice, dapat. Tengok kata apa. Senang je main game ni. Okay. Untuk yang terakhir. Untuk aku lanjutkan game ni, korang kena tekan like dan subscribe. Bantu aku naik 30 subscriber. 30 je, tak banyak. Harap-harap masuk 30 je. Aku masuk 30 pun bersyukur tau. Okay, natural disaster apa pula kali ni? Kalau tsunami memang takkan boleh selamat lah. Kenapa aku kata macam tu? Sebab aku dah pernah alami Memang takkan selamat. Kalau kat tempat ni muncul disaster tsunami memang settle lah. Natural apa? Flash flood. Oh.
Kena naik. Kena naik. Dia suruh kita panjat kat tempat yang tinggi Oh, banjir. Oh. Walau besarnya banjir dia. Alamak. Weh, runtuh. No. Okay, aku dah kata dah yang pasal air ni memang map ni memang tak boleh diharap lah So, kelemahan map tu adalah air. Memang kelemahan dia air. Aku pun dah tak boleh buat apa-apa dah. Okay guys, so sampai sini je video kita pada hari ni dan ya. Okay, dan ya, enjoy this video. Bye.